Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua warga Perak. Apa khabar orang Ipoh? Wah Syairah, dah betul jadi Indra Mulia pada pagi ini. Saya Zarif. Dan saya Syairah. Kami dari TVPSS SABK Mahad Islahiyah Adiniyah akan mengadakan liputan bagi program Dekat Membaca Peringkat Kebangsaan 2026. Tunggu dulu. Tak lengkap liputan kalau tak ada kami berdua. Saya Mustaqim. Dan saya Anisha. Ada nampak tak pengunjung kat bawah ni? Macam-macam ada. Ada Ruruai, Perpustakaan Awam, Dewan Bahasa dan Pustaka sampai Kementerian Perpaduan pun ada sekali tau. Betul tu Aisyah. Hari ni bukan setakat membaca tau. Dari jam 9 pagi tadi hingga 10 malam nanti, macam-macam aktiviti yang ada. Rugi siapa yang tak singgah di stadium hari ini. Sebelum itu, mari kami semua membawa anda untuk menerkai tentang buku ini. Perjuangan keluarga ini memang sangat insyaAllah. Son of Sunni parent, I am currently 12. Assalamualaikum Puan. Maaf kami mengganggu. Boleh kami ajukan sedikit soalan? Okey, soalan yang pertama. Kalau pelajar datang ke sini, naskah yang mana yang Puan akan showkan? Kami mengesyorkan untuk para pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah, untuk membeli buku-buku teroka sains. Sebab sekarang kerajaan lebih meletakkan subjek STEM kepada para pelajar. So kami memang sangat-sangat mengesyorkan buku-buku ini yang mengandungi jilid 1 sampai jilid 13 untuk para pelajar mempunyai kurang-kurangnya 1 jilid untuk diri sendiri. Seterusnya Puan, ada tak sebarang promosi atau tawaran istimewa yang rugi kalau pengunjung tak grab sekarang? Oleh kerana buku ni sedang hot sekarang ni, dan kami akan berikan diskaun yang special untuk para pelajar yang datang ke sini. Terima kasih Puan. Kepada anda semua yang lemah dalam saja matematik, anda boleh datang ke stadium ini untuk dapatkan buku seperti Praktis Aktif Hebat Matematik dan juga terdapat pelbagai jenis buku-buku yang boleh anda dapati untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pelajaran yang anda suka seperti ini. Ada diskaun 20%. Kami terbitkan buku semua. Dan kepada anda yang lemah dalam subjek sejarah, boleh juga datang ke stadium ini. Tengok buku sejarah ni, dia punya nota ringkas dan padat. Daripada buku teks yang tebal dan banyak punya ayat, kita boleh beli di sini. Baiklah saudara-saudara, apakah manfaat daripada program yang telah dianjurkan ini? Manfaatnya ialah kita boleh menambah ilmu pengetahuan daripada buku-buku yang dijual di sini. Itulah satu manfaatnya. Baiklah, terima kasih atas. Saya rasa tak nak balik dah kalau meriam-meriam macam ni. Tapi masa sangat mencemburui kita. Jangan risau Mustaqim, bukan hari ni je program ini diadakan. Program ini diadakan hari Khamis sehingga hari Ahad. Jadi anda boleh datang bila-bila masa dekat sini. Kawan-kawan semua, ingat tau, dengan membacalah kita boleh menjadi seorang pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Betul Zarif, dan jangan lupa program ni kolaborasi hebat antara JMPN Perak dan pelbagai agensi lain. Jadi gunakan peluang ni untuk kutip sebanyak mungkin info. Kalau anda semua nak tahu, bukan setakat buku fizikal je ada, aktiviti kebudayaan dan teknologi multimedia pun ada. Sesuai dengan kita, generasi digital. Malah anda boleh jumpa ikon-ikon yang hebat dekat sini. Sambil-sambil kita pusing di stadium ni, jangan lupa tahu, ambil gambar cantik untuk disimpan sebagai kenangan. Sekian saja daripada kami berempat, kru TVPSS SABK Mahad Islahiyah Adiniyah. Jom membaca Perak Sejahtera!